Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnaini binti Nasri dari kelas Pendidikan Khas 2 PSLP 2023 akan membentangkan micro teaching saya yang bertajuk pecahan, khususnya dalam topik tambah dalam pecahan. Jadi saya pilih langkah 3 untuk micro teaching ini. Okey, murid-murid, tadi kita dah guna penyebut sifil yang lagi kecil. Jadi sekarang cuba lihat dekat skrin besar ni. Nampak tak? Cikgu ulang semula ya. Seterusnya, kita dapat 3 bintang sebagai hadiah. Sebab tadi kamu semua kan dah lepas level yang paling senang kan? Jadi cikgu nak uji kamu semula. Yang lebih susah secara sendirian, secara by group. Jadi cikgu nak Ain dengan Eric duduk rapat-rapat. Erika dengan Umay duduk rapat-rapat. Okey. Cikgu seterusnya. Alamak, doktor sudah jumpa kita. Macam ni, macam ni. Kita perlu selesaikan, kita perlu tolong Phineas and Ferb ni daripada doktor. Kita perlu tolong. Nampak tak robot jahat ni? Nampak. Kalau nampak robot kita perlu lari ke? Balik. Lari kan? Okey. Sederhana. Baca soalan ni. Okey, dekat sini kalau Erika dengan Ain akan dengan bimbingan cikgu. Kalau sebabkan Umay dengan Afrika, kan mereka lagi bijak, lagi hebat daripada Erika Ain. So cikgu ada hadiah untuk kamu. Cikgu akan berikan tablet supaya kamu boleh main sendiri. Tapi cikgu memang tak tolong apa-apa. Kalau salah juga, cikgu akan potong bintang ni. Cikgu akan tarik balik bintang ni. Jadi cikgu akan mengawasi kamu dari semasa ke semasa. Kalau salah, cikgu tarik bintang tau. Okey. Jadi cikgu akan bagi tablet ni yang kamu main sendiri sampai kita guna penyebut 10. Tahu tak 10 macam mana? Pandai. Okey. Kita guna kamu semua kena main sampai level 10, level 3 yang guna penyebut 10. Okey. Ikut arahan tau. Kamu Umay dengan Afrika boleh berbincang ya? Okey. Kamu semua boleh mula sekarang. Okey. Ain dengan Eric, cuba lihat soalan sini. Nampak tak 2/3 mewakili gambar ni? Nampak tak bahagian ni kan besar? Kalau bahagian ni, apa yang kamu rasa berbeza? Kecil kan? Ni kan besar. Ya. Okey, kita tengok pula bentuk ni, jumlah dia. Jumlah dia sama tak macam bentuk macam bahagian ni? Sama tak sama bahagian yang ni? Boleh lah. Okey, sama kan? Jadi ini takkanlah berbeza, mestilah kena sama kan? Ya. Ini besar kan? Ya. Jadi kita kena simpan apa? Besar. Tadi dekat sebelum ni kita main, semua reti je. Takkan dah lupa? Kita pilih simbol yang mana? Yang besar daripada. Sorry lah. Ni. Yang tu. Ni. Okey. Cikgu tekan ya. Okey. Oh, dia naik. Betul-betul. Wah, bijaknya. Okey, seterusnya Perlu. okey. Kita dah tahu dia besar daripada kan? Cikgu nak tanya, adakah kita perlu samakan penyebut? Tadi sebelum ni kita dah cakap, cikgu dah terangkan kan, kalau lain penyebut kita kena buat apa? Kita kena samakan kan? Tengoklah 2/3. Sebab tu dia besar. Jadi kita kena tukar. Jadi ya atau salah? Awak pilih yang mana? Ain dengan Eric pilih salah ke betul?
Betul. Betul ya? Oh, bagus. Okey. Cikgu nak kamu berbincang. Sifir apa yang kita perlu samakan dengan sebelah ni? Cikgu bagi kamu masa ya. 5 saat. Cikgu nak tengok sini sekejap. Boleh tak? Boleh. Wah, dah level penyebut 8. Betul tak tadi? Macam. Tadi level 8 tadi? Macam. Okey, bagus. Okey. CV 2. Kalau macam bijak mana ni cik? Di sebelah sana lah. Okey. Jadi Eric dengan Ain? Satu dia. CV 2. Sifir 2 kan? Ya. Dekat sini dia dah bagi bulatan. Kita kena pilih. Okey, kenapa kita kena pilih sini? Nampak tak apa yang sama dengan penyebut ni? Sama 6. Pandai. Okey. Cikgu tekan ya. Tengok. Oh, betul. Kita guna sifir 2. Okey. Next. Okey. Ini dah tukar. 4/6 tambah 1/6. Penyebut dia dah sama kan? 6. Okey. Jadi bentuknya pun dah Sama. dah sama. Bahagian dia dah sama. Garisan dia dah sama. Okey, cikgu nak kamu semua tambah. Ikut jawapan yang disediakan. Pilih satu saja. Eric dengan Ain. Cuba. Kira sama-sama. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tadi penyebut sama tadi yang kita samakan dengan sifir berapa? 6 kan? Okey. Yang berwarna ni ada 5 kan? Jadi 6 sama. 6 sama. 5 tu ada tak dekat pilihan jawapan? Ada. Ada. Yang mana? Ni. Tengah. Okey. Cikgu cuba tekan. Wow, Okey. Kamu semua dah pandai untuk penyebut nombor 6. Untuk soalan seterusnya dulu. Sekejap. Cikgu tanyakan tadi, soalan tadi, penyebut 6 ni nombor berapa? 8. Okey. Cikgu nak kamu berbincang. Bentuk ni sama tak dengan bentuk ni? Cikgu bagi 5 saat. Tak kan? Okey, pandai. Laju je. Okey. Cikgu nak tanya kamu kena pilih apa kalau tak sama? Kan sebab besar. Simbol apa yang besar daripada? Itu. Ni? Ya. Okey. Cikgu cuba Okey. Dia kalau kena air tu betul lah. Oh, bijak semua. Eric dengan Ain dah bijak ni. Kalau Umay dah Afika dah siap ke? Dah. Ya ke? Sekejap Sebelang. Cikgu nak kamu berbincang. Perlukah kita samakan penyebut? Cikgu nak awal. Habis? Tadi susah ke? Dapat berapa bintang tadi? 6. Dia ke 6? Betul ni tak main tipu? Tak. Sama berbincang ya? Ya, kira. Ni tahu tak dibentuk apa? Tahu. Kunci ya? Kunci. Kunci. Okey. Cikgu ada nak bagi lembaran kerja tau. Sebab kamu dah pandai semua. Cikgu nak bagi lagi satu soalan bonus. Betul tak kamu? Betul-betul faham tak? Ni cikgu ada sediakan lembaran kerja yang besar untuk kamu. Ada visual lagi, bahan-bahan gambar lagi. Jadi kamu cuba lekatkan dengan tulis. Okey. Kejap ya, Eric naik. Kerja. Sekejap lagi cikgu set kamu berdua semula. Okey, Eric naik. Ya. Kita perlu samakan tak? Ya. Ya, betul. Okey. Bagus. Okey, kalau penyebut ni, kita lihat kat sifir ni ada yang sama tak? Dekat barisan yang mana yang sama?
Yang empat. Okey, cikgu kata, cikgu gerak, kamu kata stop kan? Okey. Okey. Stop. Oh, 4 kali 2 sama dengan 8. Betul. Okey, cikgu tekan. Oh, ya. Yeah. 2 darab 2, 4 kali 2. Okey, seterusnya. Okey. 4/8. Bentuk pun dah berubah. Sama dengan bentuk sebelah dia, sama dengan jawapan dia juga. Dekat sini dia isi 4 kotak. Dekat sini 1. Jumlah dia kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, penyebut dia kita dah tahu 8. Kira semula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dekat sini mana nombor 5/8? Yang ujung. Ujung. Okey. Betul ke? Yeay, jaya. Okey. Eric dengan Ain dah lepas dah level 2 ni. Maksudnya kamu memang dah mahir dah penyebut ni. Okey. Nanti kelas seterusnya kita main level paling tinggi ya. Cikgu nak uji kamu pulih. Okey. Okey, ni dah betul ke? Wow, ni pun betul. Okey. Cikgu tanda. Okey, ni betul. Sama kamu buat betul. 5/8 betul. Okey, tamatlah kelas.